Pak Amin panggil aku dan tunjuk satu kitab lama. Kitab itu ada lipatan kain buruk yang pernah disimpan oleh arwah datuknya. Dalamnya ada satu petikan. Jika azan kedengaran tanpa muazin, jangan sahut. Jika suara datang dari arah atas bukit dan tiada kaki, maka itu seruan dari penjaga antara. Dia memanggil pengganti. Tok Amin pandang aku. Zul bukan pengganti. Terakhir. Satu kampung akan diuji. Dan kamu mungkin saksi terakhir. Malam selepas kejadian di gua, kampung jadi semakin kacau. Zul dah mula bercakap dalam tidur tapi bukan bahasa biasa. Dia sebut nama-nama yang aku tak pernah dengar. Kata-kata pelik dan suara dia macam suara orang lain, bukan suara dia sendiri. Aku cuba tanya dia. Tapi bila dia sedar, dia tak ingat apa-apa. Di surau, suasana makin pelik. Imam kampung, Pak Mat, tiba-tiba hilang macam ditelan bumi. Tiada siapa nampak dia keluar rumah. Bila aku pergi tengok surau, semua barang di sana berantakan. Dan azan-azan yang selama ni kita dengar, tiba-tiba jadi sunyi. Sehari selepas tu beberapa orang penduduk kampung jatuh sakit serentak. Ada yang demam panas,